Pakcik-makcik yang nak kurus tapi ada kecil manis tu, kenapa nak diet nasi kalau pakcik-makcik boleh makan nasi? Tapi efek macam tak makan nasi. Mari saya explain. Nasi ni macam yang kita tahu, karbohidrat. Karbohidrat ni bila makan secara sederhana, jadi sumber tenaga yang baik. Tapi kat Malaysia ni, pagi, petang, siang, malam kita makan carbs. Nasi, roti, mi, bihun, semuanya carbs. Orang dulu tak apalah makan macam tu sebab kerja kampung, kerja berat. Karbohidrat tu sentiasa digunakan jadi tenaga. Sekarang kita ni kerja pun duduk kan. Bila carbs tak digunakan sebagai tenaga, dia akan jadi lemak. Ni graf dia. Kat sini kita start makan carbs. Tak kisahlah nasi ke, mi ke, roti canai ke, tak lama lepas tu glukos akan spike. Lagi-lagi kalau dah ada diabetes. Bila glukos spike, buah pinggang kerja keras nak cover balik pakai insulin. Boom! Insulin pun spike. Bila insulin spike, pembakaran lemak kena blok. Siap otak akan suruh lagi badan kita simpan ekstra lemak. Jadi makin gemuk. Dah turun spike ni, dia akan ada fasa yang dipanggil glucose crash. Tadi badan dah simpan lemak kan? Ni otak buat kita lagi teringin nak makan carbs. Lepas tu kita pun nak makan lagi carbs. Dan proses ni berulang dan ulang dan ulang lagi sampailah kita kena 3 serangkai. So kita hanya ada 2 pilihan. Kurangkan makan carbs atau exercise. Nak exercise confirm tak ada masa. Nak diet susah. So nak kena buat macam mana? Minum metformin. Sebab metformin ni akan blok karbohidrat yang kita makan dan akan keluarkan semula carbs tu melalui najis. Efek dia, carbs yang kita makan tu tak disimpan jadi lemak dan secara automatik gula daripada carbs tadi tak disalurkan ke dalam saluran darah. Jadilah gula dalam darah tak spike. Bila gula dalam darah tak spike, insulin pun tak spike. Kencing manis pun makinlah stabil. Yang mana ada kencing manis tapi nak kurus tu? Inilah suplemen paling elok untuk you all. Kencing manis hilang, badan makin kurus, makin ringan. Nak apa lagi? Ni dah nak raya ni, baik beli sekarang. Rasa balik betapa indahnya perasaan raya tanpa sakit-sakit. Sekali dengan badan makin cantik, pakai baju apa pun nampak segak. Kena rasa perasaan ni, baru naik semangat nak lawan penyakit. Kita sihat sama-sama, segak sama-sama. Beli pakej 3 terus. Jauh lagi jimat tau.